Kita undur kereta, kita senerih kereta orang. Tuan kereta tu tak tahu. Kita pun jujur cepat, sekali tuan dia mai. Kita balik. Tuan kereta datang, tengok-tengok kereta dia kemek dah separuh. Dia cari tentu tak jumpa. Dia lah kena pergi perbaik balik ke, 200-300 ke kena. Kita pun tak kenal dia. Dia pun tak kenal kita. Mungkin masa berjalan 10, 20 tahun, 25 tahun. Kita mati, kita pun dah tak ingat nombor kereta dia, warna apa kereta dia. Tapi kes itu akan dibicara di hari kiamat kelak. Ia adalah harta orang. Walaupun kita istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, tapi itu memusnahkan harta orang. Dosa itu dosa antara kita dengan dia yang mesti kita selesaikan. You rosak kereta orang, sibuk, you tulis nombor, letak kat dia. Tadi saya telah senerih kereta cik. Ni nombor telefon saya. Mungkin zaman lah kita ambil gambar siap-siap supaya nanti ikut dia pergi claim lebih daripada hak kita senerih tu. Kita pun tak tahu dia punya integriti terang mana. Tapi kes-kes yang seperti itu refleks sejauh mana kita jujur terhadap harta orang lain.